Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, sekarang kita berada di bus Proton dan kalau kita tengok sebelah aku ni adalah Proton Saga. Bila kita tengok Proton Saga, so kita nak bercerita berkenaan dengan apa? Semestinya kita akan update berkenaan dengan model the next, iaitu Saga Cross aka AMA02. Untuk model ni adalah AMA01. Semuanya berkenaan dengan the next Saga, iaitu Saga Cross. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, klik tekan button subscribe sekarang. Proton Saga Cross, yang mana model ni akan datangkan pada penghujung tahun ini. Yang mana sebelum ni kita jangkakan untuk Saga Cross akan didatangkan dengan enjin NA saja, iaitu enjin 1.5 liter NA IGT yang diguna pakai pada Proton Saga AMA01 sedan kan, yang mana produce sekitar 120 PS dan 150 Nm of torque. Tapi ternyata untuk Saga Cross dia special sikit. Ianya akan didatangkan dengan all new engine, iaitu enjin di sebelah aku ni. Ini adalah merupakan future motion HEV yang akan ada pada all new Saga Cross nanti, yang mana ianya bukannya plug-in hybrid yang kita lihat pada IMAZ 7 PHEV yang diguna pakai pada IMAZ 7 tu kan. Tapi dia punya setup lebih kurang sama macam IMAZ 7 PHEV. Cumanya untuk enjin future motion EV ni kita tak perlu nak cas. So kau isi petrol je dan ianya akan berfungsi seperti hybrid yang kita lihat pada model Honda dan juga Toyota. Lebih kurang sama dari segi sistem pada future motion EV, enjin hybrid HEV yang akan diguna pakai pada Proton Saga Cross. Begitu juga seperti yang kita dengar akan diguna pakai pada model MPV mereka, pengganti Exora. Tapi untuk video kali ni kita nak bincang, kita nak sembang berkenaan dengan Saga Cross kan. So apa yang specialnya dengan enjin future motion EV daripada Proton? Yang bestnya, ini adalah enjin CKD yang akan dipasang di Tanjung Malim. Itu yang menariknya. Jom kita tengok enjin, apa kelebihan yang akan ada pada Saga Cross dengan enjin yang baru ni. Okey, apa yang menariknya berkenaan dengan enjin future motion IHEV daripada Proton ni? Enjin, kalau kita tengok enjin future motion EV ni, dia menggunakan enjin yang sama seperti Saga, iaitu menggunakan enjin 1.5 liter NA. Walaupun enjin yang sama, tapi dari segi kitaran dia menggunakan fully Atkinson cycle. Macam enjin IGT pada Saga dia menggunakan half Atkinson cycle. Dia berbeza dengan penggunaan enjin IGT pada Saga, yang mana untuk enjin ni dia akan menggunakan bantuan elektrik motor juga. Dan untuk enjin yang terbaru ni, dia tak menggunakan transmission yang sama seperti Saga sedan lah, iaitu menggunakan transmission CVT. Untuk Saga Cross dengan enjin yang baru ni akan menggunakan menurut Proton dedicated hybrid transmission DHT. Apa kelebihan dedicated hybrid transmission ni kan? Sistem DHT ni dia membolehkan kereta bergerak dengan menggunakan elektrik motor dan juga enjin petrol, dan juga digabungkan sekali kedua-dua, elektrik motor dan juga penggunaan enjin petrol, seperti yang kita lihat pada model hybrid. Senang cerita, contoh paling terdekat adalah seperti Honda yang menggunakan sistem hybrid dan juga Toyota. Dia lebih kurang macam tu. So tak perlu kita nak membuat pengecasan. Dia bukannya plug-in hybrid yang kita lihat pada model IMAZ 7 PHEV. This one lebih kepada more practical. Tak perlu korang nak cas-cas. Yang mana enjin petrol tu sendiri akan cas bateri. Proton dia mengesahkan untuk enjin ni dia menggunakan DHT 120, merujuk kepada motor elektrik 120 kW bersamaan sekitar 168 PS. Ini bermakna kita akan mendapat Saga Cross dengan kuasa yang lebih tinggi, tapi pada masa yang sama mempunyai penjimatan minyak yang lebih jauh efisien berbanding dengan Saga sedan. That's why kita tengok
Saga sedan, walaupun enjin IGT-nya cukup powerful, 120 PS, 150 Nm torque, tapi dia punya tuning lebih kepada penjimatan minyak. So kita tak dapat 100% power pada enjin IGT tu. Tapi untuk Saga Cross kita akan dapat sepenuhnya power untuk enjin IGT 1.5 V10A dengan bantuan elektrik motor. Dan kelebihan untuk enjin ni dan juga DHT transmission ni, kelebihannya apabila kita berada dalam trafik yang sesak lah, yang mana kita kerap berhenti dan bergerak, itu akan jadi lebih efisien. So secara ringkasnya, untuk future motion EV, enjin HEV daripada Proton ni ialah satu langkah yang seterusnya, the next move oleh Proton untuk model EV eMAS mereka. Tapi buat masa ni ia akan dibawa masuk untuk Proton Saga Cross, eksklusif untuk Saga Cross. Itu betapa pentingnya model Saga Cross ni. Jika EV sesuai untuk mereka yang nak cas kereta diorang dekat rumah, untuk enjin iHEV ni pula adalah satu teknologi yang korang tak perlu risau-risau, tak perlu runsing nak cas kereta dekat mana. Hanya isi petrol saja. Dan aku jangkakan sekiranya Proton Saga Cross dengan penggunaan enjin yang baru ni, ianya akan menjadi sebuah SUV dengan sistem hybrid yang paling murah yang ada di Malaysia, mengalahkan Pro 2 Ativa Hybrid. Dan untuk Proton Saga Cross nanti akan datangkan dengan 4 varian, iaitu standard, executive, premium dan juga flagship. Dan aku jangkakan untuk varian flagship, hanya varian flagship saja akan menggunakan enjin iHEV daripada Proton. Untuk varian standard, executive dan premium akan menggunakan enjin yang sama yang kita lihat pada Proton Saga AMA01 versi sedan, iaitu enjin 1.5 liter IGT, produce 120 PS dan 150 Nm torque. Dan aku percaya untuk Saga Cross yang menggunakan enjin NA ni nanti, dia punya tuning untuk ECU-nya akan lebih memberikan kuasa yang optimum daripada enjin IGT itu sendiri, berbeza yang kita lihat pada model Saga sedan. Kadang ada yang keliru, apa beza hybrid enjin HEV ni dengan plug-in hybrid. Untuk plug-in hybrid seperti kita lihat pada model eMAS 7 PHEV, dia menggunakan bateri yang lebih besar. Bateri yang lebih besar bermaksud kita perlu ada pengecasan sendiri dan juga enjin petrol. Dia ada dua benda yang berbeza. Kita kena cas dan kita kena isi petrol. Tapi untuk enjin iHEV daripada Proton ni, sistem hybrid ni menggunakan bateri yang lebih kecil. So tak perlu pengecasan. Hanya dengan menggunakan enjin petrol saja, ianya mampu untuk mengecas bateri yang kecil pada enjin hybrid ni. So bila dia nak cas, bila korang drive lah, bila korang drive, enjin petrol tu akan cas bateri yang ada pada versi HEV ni. Secara ringkasnya, untuk enjin HEV ni dia ada bateri, dia ada motor elektrik, dia ada enjin petrol, tetapi baterinya lebih kecil dan kita tidak perlu nak cas. Jadi pengalaman penggunaan enjin yang baru ni, HEV ni, dia lebih kurang macam enjin petrol yang biasa, macam kereta ais korang yang biasa, tapi dia lebih jimat, lebih efisien dan memberikan power output yang lebih baik, lebih padu berbanding dengan enjin NA yang biasa. So, itu dia berkenaan dengan Saga Cross yang akan dilancarkan pada tahun ini dengan enjin hybrid yang baru, dan kemungkinan besar ianya adalah untuk varian yang paling tinggi sekali, iaitu varian flagship. Nampak gayanya untuk Saga Cross mempunyai design yang menarik, lebih kurang macam yang kita lihat pada Saga MA01 ni, dan datangkan dengan enjin yang baru yang lebih efisien, lebih powerful. Aku jangkakan model Saga Cross nanti akan jadi satu model SUV yang paling hangat, akan menandingi Pro 2 Ativa. So pun kita tunggu kemunculan Proton Saga Cross AMA02 pada penghujung tahun ni. Macam biasa, kalau ada update terbaru berkenaan dengan Saga Cross, aku akan kongsikan pada the next video. Apapun, jangan lupa like, share dan subscribe channel Mekanik. Assalamualaikum.